warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya dapat membentangkan artikel yang bertajuk kemurungan dan kesannya dalam masyarakat, analisis kaunseling perspektif Islam. Saya Ibtisam binti Muhammad, Doktor Falsafah Pengajian Islam PhD yang merupakan penulis utama bagi artikel ini. Baik, untuk seterusnya kita melihat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan memiliki Allah itu tenang dan tenteramlah hati. Sadaqallahul Azim. Ayat daripada surah Ar-Ra'd ayat 28. Seterusnya daripada latar belakang artikel saya itu kepentingan isu kesihatan mental. Seperti mana kita melihat sekarang amat kritikal isu kemurungan, bukan sekadar gangguan emosi individu tetapi satu krisis masyarakat moden yang mana dapat menjejaskan produktiviti sosial dan ekonomi, dapat mengganggu keharmonian institusi keluarga, dan yang ketiga seringkali dikaitkan dengan ketahanan dengan tekanan hidup dan krisis identiti spiritual. Menurut laporan WHO 2022, gangguan kesihatan mental seperti kemurungan, kebimbangan terus meningkat di seluruh dunia dengan lebih 280 juta orang menderita kemurungan. Kajian terkini menunjukkan bahawa intervensi berasaskan Islam seperti zikir, bacaan Al-Quran dan kaunseling spiritual memberi kesan signifikan dalam mengurangkan simptom kemurungan dalam kalangan pesakit Muslim. Ini adalah kajian terkini yang dibuat oleh Sagit dan lain-lain. Seperti mana isu khusus ataupun masalah yang kita dapati pada masa kini iaitu jurang kaunseling konvensional dan kaunseling Islam. Paradigma sekular versus Islam, yang mana kaunseling dari moden sering memusnahkan dimensi spiritual daripada proses rawatan klinikal. Masyarakat Muslim memerlukan pendekatan holistik yang menyatukan jasad, akal dan roh, iaitu jiwa. Bagi metodologi kajian, iaitu mereka bentuk kajian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis kandungan, konten analisis. Seterusnya menggunakan sumber primer iaitu Al-Quran, As-Sunnah dan karya sarjana klasik yang dipilih daripada tokoh-tokoh pemikir Islam yang utama iaitu Imam Al-Ghazali dan Ibn Sina. Seterusnya analisis tematik bagi punca kesan intervensi kaunseling Islam. Analisis punca dan kesan melihat pada perkembangan semasa iaitu dimensi. Terdapat 3 dimensi utama iaitu spiritual, ekonomi dan psikososial, yang mana punca utama ialah kelemahan menghubungkan dengan Allah dan pengabaian ibadah. Yang mana implikasi sosial kehilangan makna hidup dan putus asa. Bagi orang Islam yang mana tidak mengutamakan ibadah ataupun menjauhkan diri daripada Allah SWT, mereka ini akan menyebabkan putus asa ataupun kehilangan makna hidup dalam sosial lah. Dan ekonomi, tekanan kewangan dan keselamatan, tekanan rumah tangga dan konflik keluarga. Psikososial, krisis identiti dan kurang sokongan ukhuwah, penurunan produktiviti dan beban sistem kesihatan. Di dalam penyelesaian masalah kemurungan ini, ada beberapa manhaj iaitu daripada segi mekanisme kaunseling Islam dalam menangani kemurungan, iaitu yang pertama manhaj tazkiyah an-nafs iaitu penyucian jiwa. Yang kedua manhaj at-tahqiq al-aql, pengukuhan fungsi akal. Manhaj at-tadib al-infial iaitu pengawalan emosi. Manhaj ta'aduz ar-ruhiyah, penguatan spiritual. Dan yang kelima manhaj sokongan sosial, ukhuwah dan bimbingan. Bagi penyucian jiwa, manhaj tazkiyah an-nafs iaitu proses pembersihan jiwa daripada sifat ayat, iaitu yang maksudkan sifat putus asa dan kesedihan melampau. Dalam Islam kita perlu membersihkan, iaitu membersihkan sifat tercela, al-taqallus, at-tahaddus iaitu menghias dengan akhlak yang mulia.
Jadi kalau kita sebagai seorang Islam ini mempunyai kefahaman mengenai apa itu sifat membersihkan diri daripada sifat kudra dan membersihkan diri, membersihkan diri dengan sifat tahallul, meyas dengan akhlak yang mulia. Seterusnya bukan fungsi akal. Manhaj at-takhir al-aqal iaitu integrasi kognitif dan spiritual berasaskan tauhid bertujuan membina semula kestabilan emosi melalui refleksi dan muhasabah. Pembetulan pemikiran, cognitive restructuring. Pengujian akal melalui hikmah ketuhanan integrasi kognitif Islam. Seterusnya tahdid al-infiali iaitu pengawalan emosi. Kemurnian dalam perspektif emosional berlaku apabila jiwa emosi tidak dikawal dengan baik. Oleh itu, Kaunsil Islam menekankan pengawalan emosi melalui latihan sabar, redha dan tawakal. Ini adalah latihan-latihan yang perlu dilakukan dalam kehidupan seharian. Sorotan kajian menunjukkan bahawa konsep tawakal dan penerimaan acceptance memainkan peranan penting dalam mengurangkan tekanan dan kemurungan. Seterusnya, manhaj ta'ziz ar-ruhiyah, penguatan spiritual. Dimensi spiritual merupakan komponen teras dalam kaunseling Islam. Al-Quran menegaskan bahawa ketenangan jiwa dicapai melalui zikrullah. Dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran iaitu surah Al-Ra'd ayat 8. Kajian kontemporari mengesahkan bahawa kesejahteraan spiritual mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesihatan mental. Seterusnya, manhaj sokongan sosial, ukhuwah dan bimbingan. Islam tidak melihat perlindungan sebagai isu individu semata-mata, tapi melibatkan tanggungjawab sosial, konsep ukhuwah, nasihat dan sokongan komuniti menjadi elemen utama. Seterusnya iaitu kerangka psikologi ilmu sinar. Ilmu sinar membahagikan iaitu 3 komponen jiwa. Yang pertama ialah jiwa an-nabatiyah, iaitu fungsi biologi, iaitu jiwa yang tumbuh. Dan seterusnya jiwa haiwaniyah, iaitu emosi dan keinginan. Dan seterusnya jiwa an-natiqah, rasional dan akal. Kemurungan berlaku apabila emosi negatif gagal dikawal oleh akal yang rasional. Regulasi emosi dan spiritual. Regulasi emosi, latihan sabar, redha dan tawakal sebagai mekanisme yang utama untuk membaiki emosi. Zikrullah mencapai ketenangan jiwa melalui hubungan langsung dengan Allah. Meaning making itu membina semula makna hidup yang berteraskan pengabdian diri kepada Tuhan. Ekosistem intervensi holistik. Dimensi spiritual 40% hubungan dengan Tuhan. Dimensi psikologi 30% iaitu regulasi emosi dan akal. Dimensi sosial 30% ukhuwah dan sokongan komuniti. Kesimpulan dan rujukan daripada dapatan iaitu Kaunsil Islam menyediakan kerangka holistik yang melangkaui rawatan klinikal, berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan pembinaan kesejahteraan spiritual masyarakat. Kajian lanjutan iaitu menguji keberkesanan model Kaunsil Islam secara klinikal dalam konteks masyarakat kontemporari. Setakat ini dulu pembentangan saya pada kali ini bagi artikel jurnal merangkap kepada bidang iaitu Kaunsil Islam dan Sosial. Sekian, bila Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.